akademi komersial ni akademi yang menggunakan yuran dalam jangka masa yang singkat. So siapa datang dia hajar, so kita tak ada Dia macam weekend punya training lah. Weekend punya training maksudnya satu Ahad minggu sekali training, minggu 2 kali training. Lepas tu dia main game, main tournament, habis lah. Tu komersial punya pattern lah. Yang banyak grassroots kat Malaysia ni banyak komersial. Banyak komersial, maksudnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, paling tinggi pun seminggu 2 kali punya training. Betul. So pembangunan pula masa jangka masa dia agak panjang training. So mungkin hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dia training. Maksudnya dia lagi dapat lah, dia lagi jelas dia punya vision. Lepas tu jangka masa dia panjang, 3 ke 5 tahun dia punya training. So dia ada progress dia punya progress tu dinilai. Apabila kita cakap usaha, apa yang perlu diusahakan adalah latihan. Dalam bola sepak ni apa yang kita perlu diusahakan adalah latihan yang berterusan, latihan yang jangka masa dia tu diprogreskan, diprogramkan, diplan untuk menjadikan satu player ni berada di tahap yang dihendaki. Okey, faham.